Bromo adalah tujuan aku dan tim datang ke Surabaya ni. Dari Tumpak Sewu, kami menaiki van 12 seater yang kami sewa melalui package yang diuruskan oleh jomtour.com. Perjalanan yang mengambil masa 2 jam setengah ni tanpa henti membuatkan perut kita orang ni semua dah berkeroncong dah. Memang rancangan kita orang sebelum je sampai dekat homestay Bromo ni, kami akan singgah makan di warung-warung tepi jalan menuju ke homestay tu. Nampaknya semua kedai tutup. Mungkin disebabkan cuaca yang agak sejuk ataupun mungkin waktu mereka tutup awal kot. Nasib baik ada satu warung yang hampir tutup. Entah macam mana entah pemandu kami deal. Akhirnya owner warung setuju menjamu kami. Alhamdulillah. Macam dia. Jalanan 1.5 jam kalau tak jam. 1.5 jam. Okay guys, kita orang dah bergerak ke Gunung Bromo. Sekarang jam menunjukkan pukul 2.06 pagi. Memang kebiasaannya sesiapa yang nak pergi ke Gunung Bromo akan bergerak sekitar jam 2 pagi. So ni kita punya pemandu jeep. Yudi dia malu-malu sikit. Tak apa. Okay, sekarang di belakang Man, Morning, Bromo. Rehan. 2 pagi. Yeah. Yes. Jom kita bergerak. Katik. Okay. Kita nak mulakan kita punya expedition. Baik. Buka lampu. Baik guys. Ya, mesti Kita dah sampai di sini. Sangat Korea. Teringat throwback. Di checkpoint sebelum kita nak naik ke Sunrise. Okay. So pagi ni kita breakfast dulu. Alright. Sunrise-nya. Breakfast? Ya, Minum breakfast. kopi lah. Minum lebih kurang. kopi. Lepas tu kita naik ke atas. Ya. Okay. Nyangkanya sunrise-nya jam 5. Benar ya. Kita sudah jadi orang Indonesia di sini. So keadaan sekarang ni sebenarnya dia agak gerimis tau. Gerimis, ya. Tapi okey lah, just nice. Okay, jom. Alright. Okay guys. Sekarang waktu pukul 3.28 pagi. Kita kena berkumpul dulu dekat sini untuk kita jalan menuju ke Bromo. So nak bagi tahu sekarang ni cuaca memang sejuk. Orang kena pakai baju yang sepatutnya, baju sejuk. Aku ni baju sejuk. Kan? Apa ringgit Sepatutnya kena ada sarung tangan. 30. Jadi tak apa. Osh, Ni. ini dah macam Ni kan. nampak. Dia punya jaket bulu-bulu. Yes. Kalau nak sewa kat sini, Kalau nak sewa dekat boleh sini, juga? Harga boleh, lebih kurang? boleh nego harga. Tapi yang berapa saya dapat dapat? ni 30. oh, okey. 30,000. Oh, Macam beruang kutub dah aku tengok. Beruang kutub. kalau panjang sini berapa man? Berapa ringgit? Sama mas harganya 30. Sama-sama. Oh, Enggak ada. Brother Man dah tak boleh tidur lah. okay guys. Boleh. Kebetulan so, waktu kita orang naik nanti pukul 5 pagi. So sekarang ni pukul 3.30. So, kita orang akan breakfast dulu, tengok air, minum air panas ke apa kan. Sebelum tunggu waktu naik. So
Oh, tak ada asap pula dah. Tadi ada asap. Ya. Tak ada. Tak ada. Okay guys, ni kenderaan yang sepatutnya korang naik dekat Bromo ni. Dan memang akan naik kereta-kereta yang macam ni. Ni motor-motor. Korang takkan nampak kereta tau dekat sini. Semua memang jeep-jeep je. Guys, masih menunggu pemandu arahnya, guide untuk bawa kita orang naik ke Bromo, tempat kita nak tengok sunrise. So, sekarang ni dah pukul 5:06. Nampak asap keluar dari mulut aku, mbak. Bos sikit man. Oh. Siapa sangka Man sampai ke Bromo. Kartik. Sampai ke Bromo dah kita. Betul. Ya. Tapi cuacanya sangat-sangat sejuk. Okey, sampai asap keluar daripada mulut. Okey, jadi kita masih tengah menunggu untuk kita naik atas. Harap-harap atas tu kurang sikit sejutnya supaya kita boleh selesa. Kalau tak selesa 100 meter je, 100 meter je. 100 meter. Okey. Okay guys, aku akan start hiking. Bermula daripada checkpoint yang pertama. Korang dalam 100 meter perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Sama ke? Ayam nak jalan tu. Mana dah? Mana sih? Ada mana? Okay guys, so kita akan start. Okay guys, aku akan start jalan. Okay guys, aku akan start. Checkpoint pertama. Kau dalam. Dah sampai. Cuaca dia memang menarik guys. Kau tengok dekat sana kan, ramai orang. Wah. Ini lah. Ini punya adik punya yang ni. Yang ini. Guys, dan bos ada sini lagi barang ni guys. Tapi lah, mungkin rezeki kami kurang bagus pagi ni sebab malam tadi hujan. So cuaca macam ni lah. Cuaca tak berapa clear dan berkabus. Korang tengok kat sini guys, memang suasana dia memang ramai pengunjung. Memang korang tak dapat nak dekat certain tempat tu korang kena cepat lah bergambar. Korang tak boleh lama-lama sebab ramai lagi yang nak ambil gambar. So okay guys, so aku ambil keputusan untuk
turun balik ke bawah sebab tak ada view, tak ada rezeki untuk kita orang tengok keadaan bawah daripada side ni lah, point yang pertama ni. So kita orang turun bawah semula. Guys, dalam perjalanan turun ni lah, aku nampak keadaan sebenar suasana jalan yang aku lalu pagi yang gelap tadi. Dan dalam perjalanan turun ni, terjadi kemalangan yang tak diduga pada kumpulan kami, yang mana salah satu dari pacuan 4 roda yang kami naik terbalik sendiri disebabkan terlanggar bonggol yang agak tinggi. Ada mana? Ya, kawannya. Kawan kita tu. Ya, kawan kita tu. Kita punya. Hati-hati Mas. Propo. Propo. Propo jadi. Alhamdulillah, tak ada siapa yang cedera dalam kemalangan ni. Setelah semua urusan selesai, kami teruskan perjalanan untuk ke Gunung Bromo yang sebenar. So okay guys, so sekarang ni kalau korang tengok dekat belakang tu, aku berada dekat betul-betul dekat antara Gunung Bromo punya tapak ni kawasan pasir berbisik dekat area Bromo. So aku akan naik kuda untuk pergi ke sana. Kalau korang nampak tu, kalau korang nampak tu, aku akan naik ke kawah Gunung Bromo kat sana tu. Tapi daripada sini aku akan naik kuda untuk sampai ke kaki tangga sana tu lah. Sebab kalau berjalan kaki, perjalanan dijangka patah pergi balik lebih kurang dalam 2 jam. Masya Allah, tengok tu guys. Inilah sebabnya orang sanggup travel jauh. Untuk info korang, Bromo ni sebenarnya sebahagian daripada Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Nama Bromo datang daripada Brahma, dewa pencipta dalam agama Hindu. Dan yang menariknya, masyarakat Tengger yang tinggal sekitar sini adalah keturunan kerajaan Majapahit sejak abad ke-15. Kalau korang nak tahu, kawasan Bromo ni sebenarnya dah mula jadi tarikan pelancong sejak 1911 lagi. Masa tu zaman Belanda. Tapi bila Indonesia merdeka, tempat ni diwartakan secara rasmi sebagai Taman Nasional pada tahun 1982. Sebab tu kalau korang tengok sekarang ni memang ramai pelancong dari seluruh dunia datang. Okay guys, aku dah sampai dekat kaki gunung Bromo ni, tangga ni. So aku akan naik tangga tu sampai ke atas tu dan tengok kawah Gunung Bromo tu guys. Jom.
Okay guys, kalau kau tengok sekarang ni, aku tengah menaiki tangga ni. Tangga ni nampak senang, easy. Tapi altitude dia tinggi. Kalau ikutkan memang semput sikit lah. Nak-nak kita bau sekali dengan bau belerang dia tu kan. Tapi view atas nanti memang worth it. Dekat sinilah setiap tahun masyarakat Tengger buat upacara Yatna Kasada. Lebih kurang macam tu lah bunyi dia. Upacara ni mereka lempar hasil bumi ke dalam kawah sebagai tanda syukur dan memohon perlindungan. Guys, dah sampai dekat kawah gunung berapi. Tapi tahu dia apa tu? Sebab cuaca yang agak tak berapa cantik dan bau belerang itu agak kuat. So aku tak boleh lama dekat atas ni. Cuma nak ada pengalaman tengok kawah Gunung Bromo. Tak berapa jelas. Tapi bawah boleh dengar dia punya api tu. Sekarang perjalanan turun guys. So tak mampu nak duduk dekat atas tu lama-lama. Sebab bau belerang dia agak kuat. Dan kalau korang nak pergi, korang kena beli mask yang ada yang advance sikit lah. Supaya dia boleh tapis bau belerang tu. Busuk Ini dari Malaysia. Ya pak, dari Malaysia. Kalau ikutkan, kalau tak silap aku, dalam setiap tahun tu dia ada 1 bulan yang dihaskan untuk mereka melakukan upacara Yatna Kasada ni. Aku tak pasti bulan berapa, tapi bulan tu dia orang akan tutup kawasan Bromo ni dan tak benarkan sesiapa pun masuk kecuali penduduk di sekitar itu sahaja. Serius guys, tempat ni buat kita rasa kecil. Tapi dalam masa yang sama, sangat bersyukur.